Hari ini saya telah menerima satu memorandum dari penduduk Jawatankuasa Bertindak dari Raub Pahang, Kampung Bukit Koman, Raub Pahang, di mana sejenis bahan kimia yang digunakan untuk memproses emas, iaitu cyanida, ini telah membawa macam-macam penyakit dan mengganggu gugat penduduk yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Maka saya dalam masa yang terdekat ni akan pergi melawat kawasan tersebut, termasuk kementerian yang terlibat, dan saya juga akan memaklumkan kepada menteri yang berkaitan tentang memorandum ini. Dan setelah siasatan dibuat, baru kita akan memaklumkan kepada penduduk lah. Dalam jangka waktu yang terdekat, dalam minggu ni mungkin, ya. Hari Khamis memang saya akan pergi ke Kuantan untuk menyiasat beberapa kes. So kalau dapat, mungkin kita akan panggil semua pihak yang terlibat berjumpa di Kuantan, membincangkan pasal kes inilah. Kita memang akui dia membawa keuntungan kepada negara. Dia menjana sumber ekonomi negara. Dalam masa yang sama, kita perlu cari satu mekanisme bagaimana boleh mengelakkan penggunaan bahan kimia yang disebut ini, supaya penduduk di sekitar tidak tercemar dengan bahan-bahan kimia begini. Dalam waktu yang terdekat, pasal ini penyakit, ni pasal dia melibatkan kesihatan penduduk di situ, saya akan bagi prioriti lah. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek ini, mungkin hari Khamis ini juga kita akan panggil mesyuarat. Nanti panggil semua kementerian dengan yang terlibat adil untuk membincangkan kes inilah. Biro, we have set up a time frame within 5 working days. We have to settle all the complaints we receive. Therefore, I'm trying my level best to hear this case by this Thursday. Since I'm going to Kuantan on this Thursday, so I believe I can do something about it. Jabatan Alam Sekitar Pahang, Biro Pengadaan Awam Pahang, lepas tu syarikat itu sendiri, Kementerian Kesihatan Pahang akan dipanggil, dan kita akan cari jalan untuk menyelesaikan kes inilah. Hari Khamis pukul 10 pagi di Pejabat BPA Kuantan. Bermakna hari ini saya kena menghubungi semua pihak. Biro, we have someone, we can summon, we have power. Biro can call anyone. Even private body we can call. Biro, Public Complaints Bureau we can call. Because licensed by us. So therefore we have all the right. Okay. Okay, thank you. Bye.